Assalamualaikum, bersama saya lagi Nazim Jual Kereta. Hari ni saya nak review satu unit Alphard S 8 seater guys. Macam biasa saya di Bandar Baru Bangi, section 10 di Sinar Auto. Korang stay tune guys. Okay guys, ini dia Alphard S 8 seater guys. Kereta ready guys. Ready guys. Saya nak bagi warranty 8 tahun kereta ni. Harga saya nak on the road NCD 55188 guys. 188,000 on the road NCD 55. Siap warranty 8 tahun, unlimited mileage dan juga open workshop. Korang boleh tengok Korang tengok orang belakang komen seksi lagi guys. Sampai yang angkat baju. Macam lepak dekat kedai mamak. Okay, ni bahagian belakang dia. Dia masuk dalam video dekat dengan terangkat baju. Ni bahagian belakang dia guys. Okey. Jom saya tunjuk bahagian dalam dia apa yang ada guys. Kereta ni special dia ada BSM. Korang boleh tengok dia ada BSM lepas tu dia ada DIM. Korang boleh tengok dekat sini. Biasanya Alphard S dia tak ada. Tapi model ni dia ada. Dia datang dengan BSM, DIM. Lepas tu korang dapat dengan roof monitor guys. Nampak? Korang dapat dengan roof monitor. Kereta ni dia sebenar original dia seat dia fabric. Tapi yang ni dia dah balut half leather. Jadi korang dah beruntung lah. Memang datang daripada Jepun. Dia dah balut dengan half leather seat. Nampak depan pun dah macam golden ice ataupun type gold punya seat Okey. Jom kita tengok mileage dia. Mileage kereta ni baru 24,838 km sahaja guys. Korang tengok mileage pun rendah. Okey. Kereta sangat-sangat cantik guys. Puas hati ambil kereta ni. Okey. Kereta ni kita baru cuci je, tak buat apa-apa lagi. Sebelum deliver kita akan servis, touch up luar dan dalam. Bagi kereta ni cantik, baru kita serahkan kepada owner guys. Kereta memang bersih lah. Alright. Ini bahagian dalam dia. Korang boleh tengok. Okay guys. Banyak lagi stok Alphard Yang ni antara yang special bagi saya sebab dia datang dengan 8 seater, ada DIM, ada BSM. Jadi mana family 8 orang memang sesuai dengan unit ni lah. Okey, kita tengok dia punya bonnet. Okey, ini bahagian bonnet dia guys. Okey, jom. Tengok. Okay. Bawah ni pun kita boleh simpan barang Bawah ni kita boleh simpan barang. Okey, yang ni seat kita boleh lipat lah. Seat ni kita boleh lipat. Kita kena cabut dia punya ni dulu. Korang boleh tarik ni. Tarik. Pastikan yang dia punya marking ni sama Kalau marking ni tak sama, dia tak boleh nak buka. Macam sebelah ni, dia tak sama dengan marking ni. Ada marking kat bawah ni. Okey. Bila tak sama dengan marking tu, dia tak boleh nak buka guys. Nampak? Dia tak boleh nak buka Jadi, dia kena tolak ke depan sikit. Bagi kena dengan dia punya marking. Nampak? Bagi kena dengan dia punya marking tu, baru boleh buka Baru boleh. Nampak? Baru dia boleh buka seat dia. Kalau tak kena dengan marking tu, korang buka macam mana pun tak boleh. Nanti korang katalah seat ni dah rosak lah, apalah padahal dia tak kena dengan marking ni. Marking ni. Okey. Macam tu. Lepas tu yang ni korang boleh klip dekat tepi ni bagi klip kat tepi tu. Kalau tak klip nanti dia jadi macam ni Alright. Okey, kanan boleh Okey. Lagi adjust dia dekat sini adjust seat dia.
tarik bawah ni. Korang tarik bawah ni, bagi dia tunduk macam ni. Okay, kena buat dua tangan kejap saya adjust Bila korang dah turunkan seat macam tu, baru korang boleh tarik seat ni ke depan. Nampak? Baru korang boleh tarik seat tu ke depan, baru korang boleh pergi ke belakang. Okey? Ini untuk 8 seater lah. Kalau 7 seater korang boleh lalu tengah-tengah. Kalau 8 seater korang kena masuk ikut tepi. Okey? Kereta memang sangat-sangat cantik guys. Sekejap, saya nak tutup semua. Saya nak pusing satu round kereta ni. Kereta dah murah dah sekarang. Alphard memang dah murah dah sekarang. Nanti saya akan bagi free gift coating dengan tinted. Okey, sekarang saya nak tunjuk kereta ni. Kita pusing keliling kereta ni. Korang boleh tengok cantik tak cantik kereta ni. Alright. Okay. Ni bahagian belakang dia. Okay. Ini tepi dia. Okay.